Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat datang ke channel Bias Liverpool. Jadi dalam video kali ini apa yang kita akan buat ialah kita akan analisis satu persatu block by block fixture terbaru yang dikeluarkan untuk musim depan, di mana musim kita akan mendapatkan title ke-21 insya-Allah. Jadi ini ialah musim di mana kita akan cuba pertahankan title sebagai seorang champions. Jadi sebelum aku mulakan, jangan lupa tekan butang subscribe untuk siapa yang belum lagi berbuat demikian. Jangan lupa juga tekan butang bell notification so that setiap kali aku live, contohnya malam tadi aku live, so jangan lupa juga share channel ni dekat semua grup Telegram, grup Facebook, grup WhatsApp hampa. Channel nombor 1 di Malaysia. Uish. Fixture pertama apabila dikeluarkan tu, kita excited actually nak tengok siapa opponent kita. Opponent pertama kita untuk game week pertama di musim baru ialah bekas kelab Richard Hughes dan juga bekas kelab Milos Kerkez. Jadi Florian Wirtz akan merasai pengalaman Anfield itu sendiri pada game week pertama. Kalau hampa tengok dekat sini, jadual di belakang ni, aku ambil ciluk-ciluk sebiji daripada Liverpool FC. Cumanya aku buat sedikit upgrading, di mana aku tambahkan momen-momen yang penting dan juga period yang penting untuk mudahkan kita review dan juga kita tengok untuk video kali ini. Contohnya di sebelah kiri atas tu aku letakkan International Break, Champions League Round, EFL Round ataupun Carabao Cup Round dan juga FA Cup Round, di mana itu ialah period yang penting bermulanya Liverpool bermain lebih daripada 2 kali seminggu. Jadi di celahan-celahan game week tu, contohnya sekarang ni game week ketiga, celah dia tu ada garisan kuning masuk game week keempat. Itu bermaksud selepas berjumpa dengan Arsenal, kita akan hadap international break selama 2 minggu sebelum berjumpa pula dengan Burnley. Itu maksud dia. Selepas itu daripada game week 4 ke game week 5, ada garisan satu lagi yang bermaksud kata Champions League round sudah pun bermula, match day pertama. Di game week 18 sampai ke game week 22 tu aku letakkan highlight hijau tu yang bermaksud kata itu ialah period di mana kita akan kehilangan Mohamed Salah. Dan kalau hampa perasan pula di bahagian bawah, contohnya antara game week 26 dan juga game week 27 tu ada 2 garisan yang bermaksud kata akan ada 2 clash pertandingan. Contohnya macam FA Cup Round dan juga Champions League Round yang Liverpool perlu main dalam masa seminggu. Aku letakkan juga tanda star dekat beberapa opponent tu yang bermaksud kata itu mungkin ialah kita punya title contender dan juga kita punya rival terdekat lah, iaitu Everton dan juga MU. So that senang untuk kita tengok dan kita tahu kalau berjumpa dengan Everton dan juga MU ni bukanlah satu game yang mudah lah untuk kita hadap. Jadi untuk memudahkan proses untuk membuat video ni, aku rasakan lebih baik kita bahagikan game week ni block by block, yang bermaksud kata daripada game week pertama sampai ke game week ke-10 kita letakkan, kita kategorikan sebagai block 1. Daripada game week 11 sampai ke game week 20 kita kategorikan blok 2. Dari game week 21 sampai game week 30 kita kategorikan sebagai blok 3. Dan daripada game week 31 sampailah ke game week 38 kita kategorikan sebagai blok keempat. First kali kita akan berjumpa dengan Bournemouth di Anfield, kemudiannya bertandang ke St James Park di game week kedua sebelum duduk dekat Anfield dan menerima kunjungan daripada Arsenal di game week ketiga, sebelum akan ada international break selama 2 minggu. Jadi actually 3 permulaan ni pun permulaan yang tough lah. Aku tak tahu kenapa ada certain fanbase yang cakap Liverpool dapat fixture yang mudah. Aku rasa 3 game ni pun dah payah dah actually. Permulaan yang sukar aku rasakan. Walaupun 2 kali kita bermain dekat Anfield, kalau opponent tu tough, dia kira tough lah. Tak kira lah hang duduk dekat away ke, hang duduk dekat home. Game week keempat kita akan berjumpa dengan tim yang baru naik, iaitu Burnley. Tim Burnley ni memang rasa macam PTSD sikit lah. Tengok dah, rasa macam zaman-zaman Sean Dyche bola lambung lah apa bagai. Tapi katanya Burnley sekarang ni dah tukar identiti lah. So kita tengok untuk musim depan ni betul ke identiti mereka tu dah tukar, ataupun mereka still lagi main bola gelembung boya mereka tu. So selepas berjumpa dengan Burnley, kita akan main Champions League Round. Opponent belum kita tahu lagi sebelum kita berjumpa dengan Everton. Kali ni awal game week kelima kita dah pun berjumpa dengan Everton dekat Anfield. Jadi seperti mana yang kita sedia tahu, kalau berjumpa dengan Everton ataupun MU ni, dia tak kisahlah form hang masa tu baik ke tak baik ke.
form goes out of windows apabila berjumpa dengan kita punya opener ni. Sebabnya tugasan MU dan juga tugasan Everton ni, depa ni bagi point free dekat Arsenal dan juga City, depa akan curi point daripada Liverpool. Itulah tugasan terbesar tim ni selain daripada escape from relegation. Daripada game week ke-6 sampai ke game week 9 tu kan, daripada 4 minggu, seminggu je kita akan bertandang ke kita akan stay dekat Anfield. Lagi 3 kali tu kita akan terbang ke London. Semua opponent semua London pula. Bermula dengan Crystal Palace, tough juga tu dekat Selhurst Park. Kita tahu kita selalu kalau pergi ke sana tu memang struggle. Berhadapan pula dengan satu tim yang baru saja fresh daripada menang FA Cup. Ini juga ialah lawatan pertama Mark Guehi berjumpa dengan ex-club dia. Kemudiannya Chelsea di tempat keempat. MU ya, satu lagi opposition yang aku rasa form goes out of window. Brentford dekat away pula, di mana kita tahu Darwin Núñez terpaksa menyelamatkan kita musim lepas pada minit 92 dan juga 95. Kemudiannya yang terakhir ialah Aston Villa. Aku bersetuju dengan notion yang fast start is everything. Siapa yang membuat permulaan cemerlang, dialah yang berkemungkinan besar akan menjadi johan untuk musim itu. Kalau let's say kita buat permulaan yang buruk pada awal musim, actually daripada awal-awal lagi kita terpaksa playing catch up. Kita terpaksa kejang. Kita jadi the one yang terpaksa make up the deficit. Game week 1, 2, 3 tu kita akan main seminggu sekali. Jadi actually dia not bad juga, walaupun memang permulaan yang payah. Tetapi tak tahulah, itu pendapat aku. Aku rasakan lebih baik dalam keadaan tim masih lagi tak fully fit dan juga masih lagi tak full potential dan juga full maximum mereka punya tactical dekat atas padang, tactical yang dia bentuk semasa pre-season, masa yang sesuai untuk berjumpa dengan tim-tim yang payah ni. Lagi pula masa tu kita main seminggu sekali je. Kalau kata let's say tiba-tiba kita ada Champions League dekat tengah minggu, minggu selepas itu kita akan berjumpa dengan Arsenal ataupun Newcastle. Oi, dia dah jadi payah dah. Game week ke-11 kita akan bermula garang apabila bertandang ke Manchester City Stadium, Etihad Stadium. So Manchester City kali ini kita tahulah dengan transfer window yang sangat-sangat gila, mereka perlukan banyak pemain baru dan membuat City 2.0. Jadi ini mungkin juga skuad terakhir Pep Guardiola sebelum dia angkat kaki berpindah daripada Manchester City. Jadi kemungkinan ini akan menjadi satu lagi 6 pointers. Kepentingan 6 pointers match ni, even aku ambil contoh daripada musim lepas pun, dengan City kita berjaya mengutip 6 daripada 6 mata. Dengan Arsenal kita berjaya mengutip 2 daripada 6 mata. Tetapi 2 tu penting disebabkan apa? Kalau kita tak boleh menang, kita jangan kalah. Itu benda yang paling penting sekali berhadapan dengan opponent yang juga sekaligus kita punya title contender lah. Sebab itulah perlawanan yang aku letakkan star ni, kalau boleh kita jangan kalah. Kalau kita tak boleh menang, kita jangan kalah untuk perlawanan tu. Kita akan ada international break. Sekali lagi international break. Kalau perasan daripada game week pertama sampai ke game week 11 ni, kita akan ada 3 kali international break. Tetapi selepas tu international break seterusnya ialah pada game week 31. Jadi awal-awal tu memang kita kena hadap lah. 3 minggu sekali tiba-tiba ada international break, ada international break. Untuk international break keempat tu kita akan berehat selama 20 game week. Jadi hampa makan, tidur lah dengan bola nanti. So game week ke-12 tu, selepas berhadapan dengan Manchester City, kita akan berjumpa dengan Nottingham Forest. Nottingham Forest ni jaga-jaga sikit lah. Sejurus selepas menang Liga tu, hampa ingat Arne Slot ni dia rehat ke? Walaupun video dia berparti kuat, tapi malam hari dia berjaga. Disebabkan apa? Dia nak devise plan ni untuk finally kalahkan his nemesis, iaitu Nottingham Forest. So Nottingham Forest ni penting lah. Berlawan pula dekat Anfield, dia dah pernah terkena sekali. Dekat away stadium Forest pun tak boleh menang juga. Jadi inilah kesempatan ketiga dia untuk finally menang dan menamatkan dia punya small body dah. Selepas berjumpa dengan Nottingham Forest, jumpa dengan West Ham United. Jadi West Ham ni walaupun lawan dekat away, tetapi musim lepas termasuklah dengan perlawanan Carabao Cup, EFL Cup, banyak kali kita menang, even kita titik West Ham ni 5-1. So West Ham ni aku rasa good form juga kita ada untuk 2-3 musim terakhir ni. Jadi kita akan berjumpa West Ham, Sunderland, Leeds. Tu aku jangkakan 9 mata lah. Tak boleh jangkakan kurang daripada tu lah. Kita jangkakan 9 mata lah untuk ketiga-tiga match ni. Kita akan kehilangan Mohamed Salah,
untuk African Cup of Nations. Jadi tarikh dia tu daripada Disember 27 sampai ke Januari 17. Rasanya around 3 ataupun 4 minggu lah. Aku letakkan kotak ni termasuklah sekali dengan final, sebab Egypt ni kebiasaannya akan layak sampai ke peringkat knockout stage. Jadi mungkin juga mereka akan layak sampai ke final. Sebab itulah kita letakkan dekat situ. So Mohamed Salah akan tak ada apabila menentang Wolves, Leeds United, Fulham, Arsenal dan juga Burnley. Kalau tengok kepada 5 game stretch ni, rasa-rasanya Fulham dan juga Arsenal tu yang paling payah sekali kot. Sebabnya masa tu dah game week ke-21. Jadi bila dah masuk game week 21 ni, aku jangkakan dah pun ada clear cut favourite untuk memenangi title. Dah pun kita tahu siapa yang berada di depan yang menjadi favourite dan juga menjadi pace setter untuk orang-orang yang berada dekat belakang ni. 3 opener lagi tu aku rasakan Liverpool mampu untuk cope lah. Tambahan pula kita dah pun mendapatkan Jeremy Frimpong, Florian Wirtz dan juga Alexander Isak. Aku bagi spoiler. Dah. Mana nak tahu kan, tiba-tiba kata-kata aku tu menjadi doa kan. So Liverpool rasanya boleh cope lah. So daripada fixture ni aku rasakan blok pertama tu memang payah, tetapi blok kedua tu boleh lah. Aku rasa boleh lah. Ada berapa game yang tough Aku tengok City, Nottingham Forest, Spurs away, kemudiannya Fulham away. Sebab Arsenal ialah blok ketiga. Jadi ada 4 lawan yang masih lagi aku tak confident untuk dapatkan full point. Tetapi yang lain-lain tu rasanya bearable lah. Rasanya Liverpool boleh cope walaupun tanpa ketiadaan Mohamed Salah. Dan hopefully lah ada someone yang step up seperti mana dulu kita ingat tak Fabinho dan juga Alex Oxlade-Chamberlain. Apabila Mohamed Salah tak ada, tiba-tiba dua pemain yang main. Fabinho yang masa tu duk main center back ke, duk main di CDM tau, dia lah duk score lah, dia lah duk assist ke. So hopefully akan ada someone lagi yang step up seperti mana Fabinho step up masa dulu. Cuma sekarang ni bercakap pasal AFCON ni, apa yang aku risaukan, season lepas tak ada AFCON, so tak ada masalah untuk kita. Tetapi Mohamed Salah ni dia dah tunjukkan sebelum ni previous history di mana selepas daripada AFCON saja performance dia tu drop. So hopefully by the time AFCON dah pun habis, dia balik ke Liverpool tu, dia tak drop. Itu pengharapan aku. Yang kedua, kalau contohnya dia drop pun, striker baru kita, kita punya midfield baru kita, iaitu Florian Wirtz dan juga Jeremy Frimpong mampu untuk menggalas tanggungjawab daripada Mohamed Salah ni. Dan hopefully juga masa tu Liverpool dah pun menjadi pace setter dekat bahagian depan dan akan ada gap yang besar lah berbanding dengan lawan-lawan dekat belakang ni. So blok kedua dah habis, sekarang masuk blok ketiga pula. Rasanya blok kedua tu ialah yang paling mudah sekali. Masuk blok ketiga, blok keempat pun payah juga, tetapi blok ketiga ni agak payah. Jadi kita ada Arsenal, Bournemouth, Newcastle, City, Nottingham Forest, Spurs. Daripada 10 game week, kita ada 6 game, 6 opponent yang tough lah untuk kita hadap. Masa-masa ni jugalah ialah masa yang penting disebabkan itu ialah Champions League round match day ke-7 dan juga ke-8. Jadi rasanya bila dah memasuki match day ke-7 dan juga ke-8 Champions League ni, kita actually dah boleh tahu dah kedudukan kita. Adakah kita masih lagi nombor 1 macam musim lepas kita menjuarai grouping stage Champions League, ataupun masa tu kita struggle untuk dapat dan target untuk dapat playoff ke macam mana ke. Masa tu rasanya dah tahu dah. Dan harapnya masa tu Liverpool dah pun ada momentum yang cukup. Sebab aku banyak kali duk sebut pasal momentum ni. Season lepas ada satu period tu kita berjumpa dengan Leverkusen, City, Real Madrid apa semua, tapi kita menang semua match. Yang tu ialah satu benda yang aku rasakan penting. Sebabnya dia memberikan, walaupun dekat Champions League, tetapi dia memberikan satu motivation dan juga satu momentum untuk kita, yang kita ni ialah satu team yang baik. Boleh siapa pun main kat depan kita, kita boleh pukul team tu. So hopefully by this game week 24 dan juga 25, kita dah pun tahu kedudukan kita dekat Champions League. Kita masih lagi berada top 2 hopefully dekat bahagian Liga, dan dari situ kita navigate slowly so that kita mampu untuk mengekalkan kita punya Champions title untuk musim depan. Jadi blok ketiga dah pun habis. Kita masuk sekarang ke blok keempat. Blok keempat ni aku namakan sebagai title
run in. Musim lepas apa yang terjadi ialah kita pulun daripada awal, lepas tu hujung-hujung tu kita relax. Kita relax. So harap-harapnya musim depan pun jadi macam tu jugalah. Kita pulun awal-awal, hujung-hujung kita relax. Masa tu orang lain duk bertumbuk lah apa semua, duk tolak kiri kanan, kita semua relax je. Kita relax sebab kita dah sampai ke garisan penamat. So game week 31 sampai ke game week 38, first kali kita akan berjumpa dengan Brighton. Next akan berjumpa dengan Fulham di Anfield. Game week 33 kita akan berkunjung ke stadium baru Everton. Apa nama dia? Dickinson Stadium ke? Apa punya nama lah. Nama tak intimidate langsung. Aku harapkan stadium ni tak jadi macam stadium Goodison Park lah. Sebab setiap kali kita melangkah ke Goodison Park je, dia macam ada aura tak, yang membuatkan kita selalu gugup, selalu kongsi lah minit ke bila berhadapan dengan Everton. So Dickinson Stadium, stadium baru Everton, kita akan berkunjung untuk buat kali pertama. MU dekat Old Trafford, Chelsea dekat Anfield, Aston Villa dekat away. Kemudiannya last game week ialah akan duduk dekat Anfield menentang dengan Brentford. Game week 35 tu, kenapa aku vote yang seharusnya kita menang Liga awal lagi untuk musim depan? Sebabnya game week 35 akan berkunjung ke Old Trafford. So apa lagi yang aku fikir sekarang ni? Apa yang bermain-main di otak aku? Harap-harap ada sekali lagi lah Guard of Honor. So blok keempat dan juga title right in ni memang aku rasakan payah jugalah. Kalau let's say masa tu Liverpool berada di atas lagi, dekat dengan kompetitor dan juga title contender, tim-tim lain juga masih lagi mengejar Champions League qualification, masih lagi mengejar Europa League, masih lagi mengejar tempat dekat Conference League. Jadi setiap 3 mata tu ialah 3 mata yang penting lah. So aku berhenti dulu setakat ni. Jangan lupa like video ni, subscribe channel ni, dan jangan lupa letakkan komen kat bawah. Hopefully musim depan akan menjadi satu lagi musim yang memorable untuk kita untuk mencapai title ke-21.